Adakah anda mencapai kepuasan bekerja? Gaji okey? Kerja sepadan dengan gaji? Rakan kerja yang best? Bos baik, mudah bawa berbincang? Ada can untuk naik pangkat? Tahu tak, semua ni anda boleh tahu jika buat satu alat ujian psikologi yang dipanggil Ujian Kepuasan Bekerja, iaitu JDI atau Job Descriptive Index. Hai, saya Diana, pelajar Master Bimbingan dan Kaunseling dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebenarnya, sudah lama JDI ini diperkenalkan iaitu sejak tahun 1969 dan dicipta oleh Michael P. Smith dan Lorne E. Kendall. Smith dan Kendall menyatakan tentang perasaan seseorang pekerja tentang pekerjaannya. Selain untuk menilai perasaan pekerja terhadap pelbagai aspek pekerjaan, JDI ini juga boleh digunakan dalam penyelidikan psikologi organisasi. Okey, bagaimana pentadbiran instrumen JDI ini? Inventory ini mempunyai 36 item dengan 5 subskala, iaitu untuk mengukur kerja itu sendiri dari segi tugas dan tanggungjawab, kedua, sumber kerja atau penyediaan dan pengurusan, ketiga, hubungan dengan rakan sekerja, keempat, ganjaran iaitu gaji dan manfaat, dan akhir sekali, peluang untuk perkembangan kerjaya atau kenaikan pangkat. Selain daripada mempunyai 36 item, setiap pekerja perlu menjawab setiap item itu dengan skala dari 1 hingga 6. Setiap pekerja perlu memilih salah satu dari skala itu. Masa cadangan adalah selama 15 hingga 20 minit. Berikut adalah contoh-contoh soalan. Ini adalah contoh penandaan. Fikir dan terus tanda jawapan untuk setiap item soal selidik di borak OMR. Skala 1 hingga 6. Skala 1 ialah sangat tidak setuju. Skala 6 ialah sangat-sangat setuju. Contohnya, saya berasa dibayar adil dan bersesuaian dengan kerja yang saya lakukan. Kerja yang saya lakukan setimpal atau tidak dengan bayaran yang saya dapat. Jika saya rasa sangat tidak setuju, saya dibayar sedikit dengan kerja. Kerja saya banyak tapi gaji saya dapat sedikit. Jadi saya tandakan 1, sangat tidak setuju. Contoh yang kedua, terlalu sedikit kesempatan untuk mendapat promosi dalam pekerjaan saya, iaitu promotion, iaitu kenaikan pangkat atau grade. Agak sukar untuk didapati dalam pekerjaan saya. Jika saya rasa sangat-sangat sukar, saya tandakan 6, iaitu sangat-sangat setuju. Sukar untuk mendapat peluang kenaikan pangkat. Contoh ini ialah penskoran. Pada borang soal selidik contoh tadi, anda tandakan 1. Jadi di borang OMR penskoran, anda tandakan mengikut laju, iaitu 1 di sini. Jika anda tandakan 6, tandakan sahaja mengikut laju, iaitu di hujung sekali. Kemudian, kira jumlah skor pada borang OMR mengikut laju. Dan jumlahkan semuanya, dan jika jumlah skor anda adalah 110 ke atas, bermakna secara keseluruhannya anda berpuas hati dengan kerja anda. Tetapi jika jumlah skor anda adalah 109 ke bawah, bermakna anda tidak puas hati dengan kerja anda. Jadi bolehlah berbincang dengan bos anda secara one-to-one atau dengan HR. Baiklah, inventory ini sebenarnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, keuntungan syarikat, produktiviti pekerja, kualiti perkhidmatan dan keselamatan. Dan dalam jangka panjang, ia mampu mengurangkan pegawai yang bermasalah dan tingkah laku yang tidak beretika seperti terlibat dalam rasuah, penyelewengan dana dan salah guna kuasa. Selain itu, inventory ini diharapkan dapat mengurangkan kes tata tertib serta jumlah pekerja yang berpindah tempat kerja atau bersara awal.
Nah, anda tahu sesuatu? Sila klik butang subscribe untuk tahu lebih banyak lagi tentang ilmu psikologi dan kaunseling. Saya Diana, pelajar Master Bimbingan dan Kaunseling, signing off. Jumpa lagi. Bye.